Baru-baru ni ada seorang lelaki tua yang dia cakap yang Republic apa? Islamic Republic of Japan kalau tak silap. Okey, aku bukan nak mempertikaikan apa yang dia cakap, mungkin dia salah cakap dan kemungkinan besar dia memang salah cakap. Cuma apa yang aku nak sembangkan dekat sini ataupun luahkan dekat sini adalah ada sebahagian respon daripada kata-kata tersebut adalah yang daripada local Japanese people juga yang dia cakap yang Japan will never be a Islamic country ataupun Jepun tidak akan menjadi negara Islam. So dekat situ kita dapat aku dapat faham yang negara Jepun dia ataupun orang yang cakap macam tu dia tak nak Jepun menjadi sebuah negara Islam. So sebagai seorang Muslim, kita tak boleh lah, aku bukannya nak kata nak bergaduh ke apa, cuma kita nak berbincang secara aman. Okay, bila dia cakap dia tak nak Jepun menjadi sebuah negara Islam, mesti ada tujuan, ada sebab baik kenapa dia cakap macam tu. So jadi aku cuma nak keluarkan hujah aku. Kenapa ataupun persoalan dululah. Kenapa negara Jepun tak sesuai dengan Islam? Okey? Sebab bukankah Islam mengajarkan kita tidak baik dalam alkohol ataupun minum arak? Negara Jepun adalah antara negara yang pengeluar arak, yang celebrate, menyambut sesuatu acara dengan arak dan sebagainya, dan memang tak sesuai dengan Islam. Tetapi apakah kebaikan antara kedua benda tersebut? Islam menghalang arak atas faktor kebaikan. Jadi kalau awak kata tak sesuai, kalau orang yang bercakap negara tu tak sesuai dengan Islam, sebab apa? Negara Jepun dia membenarkan arak, menghasilkan arak dan sebagainya. Apa faktor kebaikan kalau kita buat macam tu? Okey, bukan sekadar arak sajalah. Contohnya macam dari sudut hiburan. Okey, negara Jepun adalah salah satu pengeluar filem-filem yang dewasa lah. So apa kebaikan buat filem dewasa tu selain daripada meningkatkan ekonomi? Sedangkan meningkatkan ekonomi, negara Jepun adalah negara yang antara yang terkaya, tetapi kenapa kekayaan tersebut masih lagi menyebabkan rakyat-rakyat di negara Jepun sendiri susah? Dia punya living cost tu masih lagi tinggi, sedangkan dia orang buat benda yang canggih-canggih, benda yang mahal-mahal dan sebagainya. Ya, sedangkan Islam tak membenarkan filem-filem yang melampau seperti itu, tak membenarkan minum arak bagi orang Islam dan mengehadkan minum arak bagi orang yang bukan Islam, dan memastikan harta ataupun kekayaan negara diratakan ataupun diagihkan dengan baik, dengan sama rata, dengan adil. Macam mana apa yang Islam tawarkan tu tak sesuai dengan sesebuah negara? Contohnya macam Jepun. Kenapa? So dekat sini saya bukan nak bergaduh ke apa, cuma sekadar nak berbincang tentang perbezaan kita, perbezaan pendapat. Ada orang cakap yang negara tu tak sesuai dengan Islam,
saya cakap yang negara tu sesuai sangat dengan Islam. So bila kita berbeza, yang paling terbaik yang kita boleh buat adalah berbincang. Dengan perbincangan akan mendekatkan kita kepada kebenaran.